Ya Allah, sudah lama kami menanti bangunan ini disiapkan. Sikit lagi ya Allah nak siap. Hadirkanlah insan yang sudi berinfak agar kami dapat belajar dan menghafaz dengan selesa. Amin ya Rabbal Alamin. 3 tahun ni satu tempoh yang lama bagi mereka yang menanti tempat berteduh untuk mengejar kalam Tuhan. Mai Ustaz tunjuk sekarang kita tengah buat apa di tapak pembinaan ni. Sekarang ni kita tengah dalam proses pasang wiring. Tuan-puan tengoklah sendiri, proses pembinaan ini terpaksa ditangguhkan sebab kita dah tak cukup dana. Bangunan tertangguh bukan kerana semangat mereka luntur, tapi kerana dana kita yang masih belum cukup. Kami masih perlukan RM100,000 sahaja lagi untuk siapkan fasa akhir pembangunan ini. Pilihlah amalan yang besar nilainya, hanya RM20. Tuan-puan sedang membina bekalan akhirat yang tidak akan putus. Tekan butang learn more sekarang. Rasulillah